kalau mereka ni datang, kita tak bagi izin bekerja. So dia nak hidup macam mana? Dia nak sara hidup dia macam mana? Nak makan macam mana? Macam Cik Khalid ada sebut tadi, berikan pendidikan. Ada beberapa hujah di social media yang mengatakan kalau kita berikan pendidikan akan ada lebih 100 lagi orang yang macam Nur Azizah yang akan memburukkan nama Malaysia. Saya tengok full interview sidang media Trump semalam. Dan beliau nampaknya memang nampak sangat, boleh katakan penat lah sebenarnya dengan perang Iran yang tidak berakhir ini. Adakah ini maksud bahawa dia pun tengah memikirkan kelangsungan politik di dekat Amerika? Saya melihat itu adalah rancangan sebenarnya Amerika untuk withdraw daripada Asia Barat. Itu pandangan saya lah. Sebab bila berlakunya Abraham Accord, maksudnya ancaman ke atas Israel itu akan berkurangan. So seolah-olah US nak subkon keselamatan Israel ini kepada negara-negara serantau. Tidak lagi perlu US berbelanja besar untuk melindungi Israel. Trump memang rasanya frust kot. Dia frust dengan Netanyahu. Kesilapan yang sangat besar bagi dia, yang akan menjatuhkan reputasi dia dan dia punya impian dia lah. So mungkin sebab itu dia, inilah permainan Amerika Syarikat. Mereka yang menjadi sebahagian daripada tangan-tangan yang memusnahkan tempat itu, macam contohnya di Palestin, di Gaza, di Iran. Tetapi dia akan minta orang lain pula untuk sponsorkan pembangunan semula tempat-tempat yang mereka dah hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Aqsa Sharif, podcast yang membincangkan tentang perkembangan umat Islam di Palestin dan di Asia Barat dan juga umat Islam secara keseluruhannya. Baik, insyaAllah saya dalam episod kali ini bersama dengan Nadia yang akan membincangkan beberapa perkembangan terkini lah. So Nadia, minggu ini kita akan bincang tentang apa? Seperti anda ketahui, pada minggu ini kita akan membincangkan topik-topik yang boleh dikatakan sangat hangat, terutamanya di media-media antarabangsa, yang mana pada akhirnya kita mencapai satu MOU di antara Iran dan juga Amerika Syarikat, yang mana kita akan membincangkan dengan lebih lanjut sebentar nanti. Tetapi kita akan kembali dahulu kepada asas kepada penubuhan Akademi Aqsa Sharif sendiri, iaitu kita mahu membincangkan soal Palestin. Jadi saya akan masuk dahulu tentang isu kemanusiaan di Gaza yang seperti kita ketahui masih lagi tidak berpenghujung, yang mana kita akan melihat menjangkaui statistik syahid yang sering kita dengar, yang sering kami di Aqsa Sharif sendiri sering kali kemaskini di Telegram terkini Palestin. Jadi kita perlu melakukan satu bedah kritis terhadap apa yang sedang berlaku di lapangan Gaza ketika ini, terutamanya dari sudut pasca kemusnahan dan juga mekanisme politik bantuan yang boleh kita panggil sebagai Board of Peace, kemaskini Board of Peace yang terkini. Jadi pertama, kita bincangkan tentang krisis runtuhan dan juga jenazah yang terperangkap di Gaza. Mengikut data rasmi yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC, keadaan di Gaza hari ini bukan sekadar tentang krisis pelarian semata-mata, tapi ia adalah sebuah kubur besar yang tidak bertanda. Dianggarkan antara 10,000 hingga 14,000 warga Palestin sendiri masih tertimbus di bawah runtuhan. Secara teknikalnya, bumi Gaza kini dihimpit oleh kira-kira 61 juta tan sisa runtuhan konkrit. Jadi anda bayangkan, ICRC memberi amaran keras bahawa ribuan jenazah ini berisiko mereput begitu sahaja dan lenyap daripada sejarah tanpa sempat dikenapasti oleh keluarga. Kenapa perkara ini terjadi? Kerana sekatan sistematik oleh rejim Zionis yang melarang kemasukan jentera darat, jentera berat, alat pengesan mahupun bahan api. Pasukan Pertahanan Awam Palestin pada hari ini sehingga setakat hari ini dipaksa menggali gunung-gunung konkrit ini hanya dengan penyodok dan juga tangan yang kosong. Ini bukan isu logistik, ia adalah taktik psychological warfare yang menghapuskan identiti mangsa dan memanjangkan trauma ahli keluarga yang terus menanti tanpa noktah. Jadi selain itu juga, anda harus faham, di Gaza bukan sahaja ada manusia ataupun individu yang normal seperti kita. Di Gaza juga, kita ada juga kanak-kanak yang berkeperluan khas. Jadi, in fact, pada minggu lalu, Al Jazeera melakukan satu liputan tentang situasi anak-anak syurga di Gaza, yang mana peperangan ini tidak hanya meragut
kediaman mereka tetapi memusnahkan pusat pemulihan khas yang menjadi nadi kelangsungan kehidupan mereka. Saya nak bawakan 2 orang individu yang disebutkan dekat dalam liputan Al Jazeera. Pertama iaitu adik Hikmat Adwan, seorang kanak-kanak berusia 6 tahun yang menghidap Down syndrome. Konflik bersenjata yang kejam ini telah memadamkan kemajuan perkembangan yang dibina oleh kanak-kanak ini dengan penuh payah selama 2 tahun melalui sesi terapi intensif. Bayangkan 2 tahun usaha gigih ibu bapa dan juga guru ini lebur dalam sekelip mata disebabkan kemusnahan oleh rejim Zionis. Kita juga ada mengetahui kisah tentang kanak-kanak yang bernama Yamin Abu Al-Khair yang berusia 10 tahun. Yamin merupakan salah seorang daripada ratusan kanak-kanak autism yang kini terpaksa bersesat dalam kemah pelindungan sementara yang serba daif. Jadi kita ketahui kanak-kanak autism ini memerlukan rutin yang konsisten dan juga persekitaran yang tenang, sebab kita tahu bagaimana kanak-kanak autism ni ada beberapa level mereka yang kadang-kadang ada yang senang tantrum, ada yang tak boleh menerima arahan langsung, ada yang tidak boleh berkata-kata. Jadi apabila berada di dalam kemah yang padat, bising dan serba kekurangan ni pasti akan mencetuskan tekanan emosi yang runcing buat kanak-kanak ini. Tapi selain itu juga dalam Al Jazeera menceritakan kemusnahan dan juga cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak ini, mereka masih lagi cuba untuk memberikan rawatan ini dengan wujudnya kerjasama antara ibu bapa dan juga guru-guru di sana. Antaranya adalah dengan terapi cara kerja ataupun occupational therapy bagi mengekalkan kemahiran saya rasa motor skill mereka dan juga motor skill kanak-kanak inilah. Jadi selain itu juga ada speech therapy dan juga pendidikan khas. Jadi setakat ini sahaja kita ketahui kanak-kanak ini masih lagi cuba untuk survive di Gaza dan penderitaan mereka masih lagi berterusan. Jadi itu yang saya boleh ceritakan tentang peringkat masyarakat. Tapi bagaimana dengan peringkat pentadbiran juga politik? Encik Khalid Jimat yang mana mengatakan bahawa Netanyahu masih lagi berdegil untuk meluaskan penguasaan sebanyak 70%. Silakan. Baik, terima kasih Nadia atas update tadi tentang kemanusiaan di Gaza yang patut kita ambil maklum lah. Sebab kita hari ni dah ikutkan kita punya tracking lah. Hari ni dah masuk hari ke-986 lah genosid di Gaza yang bermula sejak 7 Oktober 2023 dan kita masih teruskan tracking ini walaupun dikatakan telah berlakunya kejahatan senjata pada 10 Oktober 2025 yang lalu, dan kita juga dapat tahu bahawa Gaza ni masih lagi berlakunya serangan dan jumlah kematian pun sejak berlakunya kejahatan senjata dah lebih dari 1,000 orang. So maksudnya serangan masih lagi berterusan, ada orang yang syahid dan dalam statistik yang kita sebutkan juga ada 784 jenazah yang ditemui. Maksudnya sangat rendahlah berbanding apa yang Nadia sebut tadi, yang mana jumlahnya dianggarkan dah lebih 14,000 orang yang masih lagi hilang lah, yang di bawah runtuhan. Dan ini satu benda yang mana kita sangat kesali dan menggambarkan bahawa betapa teruknya keadaan di Gaza pada hari ini. Baik, tentang isu politik di mana kita dapat tahu berdasarkan kejahatan senjata yang dipersetujui, Israel sepatutnya berusaha untuk berundur ke garisan yang disebutkan, ke garisan biru asalnya, iaitu kawasan dikatakan 60% daripada Gaza. Kemudian akan berundur lagi ke kawasan garisan kuning yang pada hari ini sepatutnya garisannya kurang daripada 50% daripada asal kawasan yang Gaza lah yang dikuasai, dan sepatutnya akan berlakunya fasa kedua yang mana akan memulakan rundingan dan pembinaan semula Gaza, yang mana akan melibatkan Israel akan berundur sepenuhnya daripada Gaza dan akan ada pasukan antarabangsa yang akan menjaga keselamatan sepadan Gaza supaya tidak berlaku lagi pencerobohan seperti mana yang berlaku pada 7 Oktober. Tapi malangnya apa yang berlaku adalah hari ini dengan fasa pertama pun masih lagi tak selesai, bantuan kemanusiaan masih lagi terus disekat. Apa yang berlaku sebenarnya adalah Netanyahu telah mengambil kesempatan ini untuk meluaskan lagi wilayah yang mana mereka kuasai. Asalnya daripada 50% naik kepada 60%.
Garisan kuning tu semakin lama semakin dilebarkan atas alasan nak buat buffer zone dan sebagainya. Dan kita dapat tahu mereka tandakan kawasan-kawasan ini dengan blok-blok batu yang ada warna kuning lah, dicat dengan warna kuning. Dan kita memang ada pantauan dari pihak antarabangsa melihat bagaimana batu-batu ini semakin lama semakin ke depan, dia semakin berganjak ke hadapan. Atas alasan Israel kata untuk mereka mengawasi keselamatan dan mereka poin garisan A1 dikatakan tidak memberikan perlindungan yang penuh kepada tentera mereka lah. So mereka luaskan lagi dan hari ini memang Netanyahu telah secara jelas berkata di publik secara umum mengatakan bahawa mereka akan meluaskan lagi wilayah ini kepada 70%. Dan memang ada cakap-cakap lah daripada kumpulan ekstremis Zionis seperti Ben Gvir, Smotrich. Mereka suruh ambil semua je, keluaskan kepada kesemua wilayah di Gaza. Tapi Netanyahu baru-baru ini memang mengatakan matlamat terdekat mereka adalah 70%. Dan ini menggambarkan sekali lagi kegagalan kepada Board of Peace, yang mana meletakkan bahawa sepatutnya bila berlakunya kejadian senjata akan berlakunya proses pembangunan semula Gaza. Sebagaimana nak mula bangunkan semula Gaza kalau semakin banyak wilayah yang hari ini berada di bawah kawasan Israel, bukan di bawah kawasan rakyat Palestin. So itu menggambarkan satu lagi kegagalan lah kepada Board of Peace dan menggambarkan kebiadaban Netanyahu lah terhadap rancangan asal ni, yang bukan sahaja rancangan yang telah dipersetujui oleh banyak negara, bahkan diketuai sendiri oleh Donald Trump. So ini satu sanggahan yang dibuat oleh Netanyahu secara umum lah, menyanggah pelan yang sedia ada yang telah berlaku. So itu mungkin juga terkait dengan mungkin Nadia nak update tentang BOP punya rancangan, tentang bagaimana mereka nak melaksanakan pelan mereka yang pada hari ini awal dulu dikatakan mereka berjaya untuk fundraise lah beberapa dana. Tapi malangnya pada hari ini ada masalah dikatakan terhadap perkara ini. Mungkin Nadia nak update. Okey, kalau cerita pasal zon kuning, batu kuning yang berkatakan, beberapa hari lalu pun kita ada laporkan di Telegram Terkini Palestin yang mana di bahagian Al-Sanafor yang terletak di kejiranan Al-Tufah pun dah menjadi kawasan yang diletakkan batu-batu kuning itu, dan penduduk awam terpaksa berpindah, dan semakin lama semakin hari mereka terhimpit, dan mungkin pada hari ini pun mungkin batu tersebut dah lebih ke hadapan sekarang ini. Okey, jadi bila kita cerita pasal Board of Peace, di saat awal pelancaran dia, ramai yang doubt dengan rancangan ini. Ramai yang mempersoalkan jugalah, yang mana negara-negara Eropah pun memang tak nak ambil pot pun untuk benda-benda ni kan. Jadi saya pun cuba melakukan research akan apa Board of Peace dah buat sekarang ni dengan kemajuan daripada pihak rejim Zionis ke apa. Jadi kita akan lihat perkembangan semasa Board of Peace ataupun lembaga keamanan yang sebelum ini amat dibanggakan oleh Donald Trump. Jadi sejak ditandatangani pada Februari lalu, penubuhan lembaga ini sememangnya telah mencetuskan pelbagai polemik global. Jika kita imbas kembali, banyak negara yang menolak keras inisiatif ni, termasuklah Malaysia sendiri. Pendirian tegas negara kita pun, kita melihat BOP ini tidak lain tidak bukan hanyalah sebuah bentuk penjajahan baru. Malah dengan nyata kita dapat lihat bahawa sebarang rancangan yang membelakangi, yang bertindak, yang cuba untuk membelakangi PBB lambat laun pasti akan menemui kegagalan. Jadi di sinilah berlakunya pepatah yang saya rasa mungkin sesuai, dah terhantuk baru tergandah, apabila laporan daripada portal Mondoways mendedahkan bahawa lembaga keamanan ini sudah kehabisan dana operasi. Ini bukan saya yang cakap, tapi laporan daripada Mondoways sendiri. Jadi pertama sekali kita teliti dulu angka di sebalik krisis ini. Semasa diluncurkan pada Februari lalu, negara-negara perwakilan berikrar untuk menyumbang sejumlah $17 bilion. Namun jumlah itu terlalu kecil berbanding dengan anggaran $70 bilion yang diperlukan hanya untuk membina semula Gaza. Keadaan ini menjadi lebih parah menjelang April apabila hanya 3 daripada 10 negara yang berikrar, iaitu Amerika Syarikat, UAE dan juga Maghribi, yang benar-benar memindahkan dana mereka. Jadi jumlah yang terkumpul kini setakat hari inilah berdasarkan laporan Mondoways ini tidak sampai pun $1 bilion. Mengapa negara-negara ini mengambil sikap tunggu dan lihat? Ini kerana ikrar daripada negara-negara teluk sebelum ini sejak awal lagi bersifat bersyarat. Arab Saudi dan Kuwait sebagai contoh memberikan
isyarat jelas bahawa penyaluran dana mereka hanya akan mengambil masa bertahun-tahun lah. Bukan itu saja, struktur piagam yang dirangka Trump sendiri menyekat minat antarabangsa. Dalam draft yang diedarkan kepada sekitar 60 buah negara, mana-mana anggota yang mahukan tempoh keahlian melebihi 3 tahun diwajibkan membayar tunai sebanyak $1 bilion. Satu harga kayangan yang ditolak mentah-mentah oleh majoriti kerajaan luar. Jadi kemelut ini bertukar menjadi krisis besar selepas meletusnya perang dengan Iran pada musim bunga lalu lah, which is few months ago. Perang ini seterusnya mengganggu imbangan kewangan wilayah serantau, menyebabkan penyaluran dana ke BOP itu terus terhenti. Jadi selain itu juga kita dapat juga lihat isu dalam BOP sendiri yang mana kita dapat melihat pengunduran Indonesia yang sebelum ini komited untuk menyumbangkan kontijen tentera terbesar bagi pasukan stabilisasi antarabangsa telah menggantung penyertaan mereka pada bulan Mac lalu. Langkah ini diambil ekoran impak perang antara Iran dengan juga Amerika, peralihan keutamaan serantau serta tekanan domestik yang kuat daripada Majlis Ulama Indonesia sendiri dan demonstrasi mahasiswa yang mendesak kepada pengunduran penuh di data di Indonesia. Selain itu, negara-negara Arab juga negara-negara Arab juga negara Islam lah yang berikrar pada awalnya mulai merasa ragu dengan apabila Trump menuntut agar mereka ini mematuhi Abraham Accords sebaik saja perang dengan Iran berakhir. Jadi kesannya badan ni yang mentadbir dana berbilion ringgit kini terpaksa menagih modal yang mereka sendiri tidak adalah. Akibatnya Jawatan Kuasa Kebangsaan bagi Pentadbiran Gaza, NCAG, iaitu Jawatan Teknokrat Palestin yang sepatutnya menguruskan Gaza, langsung tidak boleh digerakkan kerana ketiadaan bajet operasi. Jadi bila diorang dah tak ada bajet tu, apa yang Amerika buat? Apa yang Amerika buat ini disebabkan jalan buntu ini jugalah Washington kini mula mengalihkan perhatian itu sebab diorang tak silap saya bila saya baca hari itu, diorang ini tidak ada satu sistem yang mana diorang boleh kutip cukai ke apa ke, sebab it's just board office, it's just something that not very clear sejak pada awal lagi. Jadi apa yang mereka lakukan? Washington cuba mengalihkan perhatian mereka dengan melihat beberapa dana yang telah dibekukan oleh Israel terhadap Palestine Authority, PA. Jadi kita lihat pelepasan hasil cukai antara PA dan juga Israel, iaitu cukai yang dikutip oleh Israel ke atas barangan import untuk wilayah Palestin yang telah disekat hampir sepenuhnya sejak musim bunga 2025 daripada 10.293 bilion shekel, sekitar 3.5 bilion hasil cukai yang sepatutnya dibayar pada tahun 2025, Israel hanya menyerahkan 1.951 bilion shekel, iaitu hanya berjumlah 670 juta USD, iaitu kadar untuk 4 bulan pertama tahun tersebut. Jadi ada yang dengan bersuara sinis daripada pihak BOP yang mengatakan wang yang ada tu dah banyak dan tidak digunakan. Apa kata kita gunakan untuk membiayai BOP ini. Jadi walaupun perkara ini masih lagi di peringkat rancangan dan juga cadangan, namun jika kita lihat krisis ini dari sudut pandangan yang lebih dalam, idea yang diketengahkan ini sebenarnya sangat-sangat ridiculous. Ridiculous disebabkan kenapa awak nak menggunakan wang golongan yang anda tindas untuk menjajah pula Gaza. Jadi itulah perkembangan terbaru untuk BOP. Okay. So itu memang satu benda yang mana sebenarnya melalui perjanjian Oslo 1993 memang kutipan cukai ke atas rakyat Palestin yang sama ada di Gaza ataupun di tebing barat memang diuruskan oleh Israel sebelum diserahkan kepada Palestine Authority lah. Dan ini satu arrangement yang telah dibuat sejak Oslo. Dan memang sentiasa digunakan oleh rejim Zionis dan US untuk menekan PA untuk sebarang tindakan yang mereka nak ambil lah. So kalau tak dengar cakap mereka dengan Israel, mereka akan sekat duit cukai ini. Dan memang ketika dalam kerajaan sekarang ini di Israel yang mana diketuai oleh Smotrich ni Menteri Kewangan. So dia pula memang kepala dia gila. So banyak kali lah dia cuba menghalang duit ini untuk sampai kepada PA lah. Dan PA ni memang diwujudkan oleh Badan Antarabangsa, US dan sebagainya untuk memastikan mereka mempunyai kawan
di Palestin untuk kawal rakyat Palestin dan mengurangkan ketegangan lah. Sebab tu ada security arrangement, kerjasama security juga antara mereka dengan rakyat dengan Israel untuk mengekang kebangkitan rakyat Palestin. So duit ni sentiasa jadi macam ransom money lah. Ransom money. So, dan antara benda yang mereka mereka bantah adalah sebahagian duit ni akan pergi kepada pegawai-pegawai PA. Dan pegawai PA ni ada sebahagian yang mana mereka ni dipenjarakan. So mereka ni duit ni diberikan kepada keluarga lah, kepada ahli mereka yang dipenjarakan. So geng-geng ekstremis macam Ben Gvir dengan semua ni sangat marah lah, sebab bagi dia seolah-olah seolah Israel ni menjaga kebajikan pejuang Palestin yang sedang dipenjarakan. So mereka memang selalu cuba untuk menghalang duit ni sampailah kepada PA. So sekarang ni duit ni sepatutnya untuk pembangunan negara lah, pengurusan kerajaan Palestin khususnya di tepian barat dengan Gaza. Sekarang ni nak digunakan macam Nadia sebut lah, digunakan untuk membangunkan semula Gaza yang dimusnahkan sendiri oleh Israel dengan US lah. So ini satu benda yang tak patut berlaku lah, tak sepatutnya berlaku. Dan of course lah, saya kira memang akan ada bantahan lah daripada Mahmud Abbas, sebab duit ni pun untuk dia survive juga kat sana. Betul. So macam mana BOP nak berterusan, pastinya sepatutnya lah negara-negara di dunia yang mana atas kegagalan kita menghentikan genosid dekat Gaza, ada sebahagian komplisit pula dengan apa yang dilakukan oleh rejim Zionis dekat atas Gaza. Sepatutnya mereka lah tanggung semua perkara ini, semua kerugian ini. Sebab itu kalau kita melihat juga kita melihat banyak kan perang tu macam perang antara Rusia dengan Ukraine, memang desakannya adalah supaya Rusia yang serang Ukraine ni dia yang tanggung semua kerosakan yang berlaku. So mana-mana aset-aset Rusia yang dibekukan perlulah digunakan untuk membangunkan semula Ukraine lah di atas kerosakan yang mereka lakukan. So sepatutnya di sini yang perlu membayar kerosakan di Gaza ni adalah Israel sendiri. Betul. Tapi yang peliknya dalam isu Palestin ni adalah yang bayar tu negara lain. Khususnya negara Arab lah yang dikatakan kan. Tadi yang ada sebut ada 3 negara yang dah bayar adalah negara Amerika Syarikat, UAE dan juga Maghribi. So UAE dengan Maghribi ni memang dalam Abraham Accord lah, dalam negara yang menandatangani perjanjian Abraham. So mereka memang akan ikut lah cakap US kan. Tapi pastinya lah dengan perang dengan Iran ni pun UAE pun ada masalah kewangan lah kan. Pastinya tak boleh beri lebih daripada apa yang mereka inginkan. Dan of course negara Arab yang lain tu akan terkesan lah. Of course paling banyak Qatar lah. Turki mungkin tak terkesan sangat di situ, tapi Qatar dengan Arab Saudi, negara yang mana memberi dana yang besar kepada BOP ni, dan pastinya mereka akan terkesan, dan ini akan menggagalkan lah. Seperti yang kita sebutkan tadi, daripada awal kita bincang pasal BOP ni, benda ni memang tak logik dan semestinya akan gagal. So apa yang belakangnya akan berlaku kalau kita berterusan bermain dengan wayang BOP ni, masalah kat Gaza tak akan selesai sampai bila-bila. Sebabkan itu yang mereka inginkan, melengah-lengahkan masa sampai rakyat Palestin memang tertekan dan tak mampu hidup, mereka akan keluar daripada Gaza. So itu memang perancangan mereka sejak awal, dan pastinya kita bincangkan tadi, mereka dah cuba untuk menguasai lebih banyak wilayah dekat Gaza, akan cuba untuk tekan rakyat Gaza sampai masanya mereka mungkin membuat keputusan untuk keluar daripada Gaza. So ini kalau benda tu berlaku, dia satu benda yang mana disifatkan sebagai lebih buruk daripada Nakbah 98, sebab jumlah yang akan dikeluar ni memang sangat ramai dan mencecah jutaan, dan ia menimbulkan satu lagi lah tragedi, rakyat Palestin diusir daripada wilayah mereka. Itu sebab sedikit tentang Gaza. Kita nak ambil sikit boleh ke? Saya nak ambil sikit tentang Palestin, tapi cuma bukan dekat Palestin, dia dekat luar. Sila. So yang terbaru kita dapat maklumat daripada di UK kalau siapa pernah dengar nama NGO, nama dia Palestine Action, baru-baru ini, minggu ini sahaja, Mahkamah Rayuan di UK telah membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi di UK yang sebelum ini membatalkan label pasukan Palestine Action ni sebagai kumpulan pengganas. So di UK tahun lepas, kerajaan UK telah melabel pasukan NGO Palestine Action ni sebagai kumpulan pengganas, sama seperti Hizbullah, sama seperti Hamas dan sebagainya. So ini satu benda yang sangat pelik, sebab
Palestine Action ni adalah satu NGO di UK yang mana dipelopori oleh rakyat UK sendiri, yang mereka ini bercuba untuk bersolidariti bersama rakyat Palestin, membantah tindakan UK dan syarikat-syarikat UK atau syarikat Israel yang berpekalan di UK yang terlibat dengan genosid kat Gaza. So mereka ada banyak bawa action lah, sebab nama dia Palestine Action. So antara benda action mereka adalah untuk tutup kilang-kilang yang keluarkan senjata sebagainya. Kemudian memang menghalang lah daripada operasi syarikat-syarikat ini. Dan antara yang mereka buat yang paling besar tahun lepas adalah mereka telah menceroboh masuklah ke dalam Royal Air Force UK sendiri, di atas bantahan mereka terhadap apa yang dibuat oleh kerajaan UK sendirilah dalam serangan ke atas Gaza. So itu telah menyebabkan kerajaan bertindak melabel mereka sebagai pasukan pengganas dan menahan seramai mungkin ketua-ketua mereka lah, yang mana ramai yang ditangkap, dipenjarakan bahkan, dan nak didakwa di mahkamah lah. Dan kemudian benda ni dibawa kepada mahkamah tinggi di sana. Aktivis cuba membantah tindakan ini, dan mahkamah memutuskan Palestine Action bukan kumpulan pengganas, tak layak dilabel sebagai kumpulan pengganas, sebab tindakan mereka itu tindakan yang masih lagi dalam tidaklah terlalu sampai menyebabkan jatuhnya kerajaan ke ataupun menyebabkan kematian orang ke, tidak. So dia hanya disrupt operation of companies lah. So itu yang diputuskan oleh mahkamah tinggi. Kemudian kerajaan UK telah membawa isu ini dirayu ke Mahkamah Rayuan, dan Mahkamah Rayuan minggu ini baru saja mengesahkan bahawa dibatalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan membenarkan tindakan kerajaan UK lah. So benda ni memang mendapat liputan meluas di kat UK lah, dan pastinya kalau diteruskan lagi label pengganas ini, dia mungkin mengganggu sikit lah proses solidariti rakyat UK ke atas rakyat Palestin. Tapi apapun, kita dah maklumkan bahawa pasukan Palestine Action ni akan membuat rayuan lah, membawa kes ni ke peringkat lebih tinggi di mahkamah lebih tinggi, mahkamah Supreme Court dia, dan mungkin juga akan bawa ke mahkamah Eropah lah, yang mungkin itu memberi tekanan jugalah kepada UK. Itu sedikit tentang Palestine Action. Saya nak bawa juga perhatian kita semua kepada satu lagi tindakan yang mungkin lebih dekat negara kita. So ini digerakkan oleh BDS Malaysia. Mereka bawa petition untuk bantah perjanjian Rare Earth Linas ke Linas? Saya sebut Linas lah, Linas dan Jabatan Perang Amerika. So rupanya mereka mendedahkan sebenarnya, kalau siapa mengikuti, rasa orang tahu kot pasal Linas ni. Linas ni adalah syarikat Rare Earth yang ada dekat Pahang, kat Pahang, yang mana telah diprotes banyak kali lah sebelum ini. Pelambatan mereka yang mana projek Rare Earth mereka di situ telah menimbulkan masalah persekitaran alam sekitar dekat sana, dekat Pahang lah, dan memang telah dibantah banyak kali sejak dulu lagi. Dan terkini kerajaan Linas ni dikatakan telah menandatangani perjanjian dengan Department of War US untuk membekalkan Rare Earth mineral lah. So ada orang kata Malaysia ni tak jual rare earth mineral macam disebutkan sebelum ini. Tapi rupanya ada perjanjian yang dibuat ketika tahun lepas ketika Trump datang ke Malaysia. Rupanya ada perjanjian yang telah dibuat yang menyebabkan benda itu berlaku, dibolehkan, tapi of course dengan kadar-kadar tertentu lah. Cuma yang dibantah oleh BDS ni adalah mengatakan bahawa dengan perjanjian antara Linas dengan Department of War Amerika ni, Malaysia dibimbangi akan menjadi pembekal bahan mentah untuk jet F-35 yang membunuh kanak-kanak Gaza. So ini benda yang mana dia bangkitkan oleh BDS lah. Mereka kata pada Oktober 2005 kami telah mengeluarkan satu posting mempersoalkan sama ada perjanjian timbal balas ART antara Malaysia dan US akan disalahguna oleh kerajaan US untuk kegunaan peperangan. So memang ketika itu memang dapat banyak kritikan lah, sebab kerajaan Malaysia pada ketika itu memang jelas mengatakan bahawa tidak akan menjual rare earth sewenang-wenangnya lah. Kemudian pada 16 Mac 2026, Linas Malaysia iaitu kilang pemprosesan nadir bumi
yang terletak di Kuantan, Pahang telah memeterai surat nyata hasrat letter of intent untuk menjual rare earth bernilai 96 juta USD kepada Jabatan Perang Amerika Pentagon. So benda tu memang telah terdedah pada 16 Mac 2026. Kemudian Lynas Malaysia merupakan anak syarikat bagi Lynas Corporation yang berpusat di Perth, Australia. Negara Australia adalah pengeluar terbesar komponen jet F-35 milik syarikat Lockheed Martin daripada Amerika Syarikat. So, pembuatan komponen kritikal jet F-35 ini bergantung kepada bekalan berterusan nadir bumi. So, apa yang berlaku adalah nadir bumi yang diproses oleh rakyat Malaysia di tanah air kita akan digunakan untuk membuat komponen jet F-35 Amerika Syarikat yang kemudian akan dihantar ke Israel untuk membunuh dan mengebom kanak-kanak Palestin. So ini satu benda yang dibangkitkan oleh BDS Malaysia lah untuk perhatian kita semua, dan kita bolehlah menyatakan bantahan kita melalui petition yang mereka edarkan, dan pastinya ini usaha berterusan kita lah untuk pastikan kita tidak terlibat dengan genocide di Gaza. Jadi untuk petition ini anda semua boleh pergi ke media sosial rasmi mereka iaitu BDS Malaysia di Instagram dan Facebook. Mereka ada Facebook. Ada Facebook yang mana mereka akan berikan link untuk petition tersebut. Jadi kita mungkin tidak sebesar kerajaan, tetapi kita sebagai individu mungkin kita boleh lakukan sesuatu. Sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk menghalang daripada negara kita menjadi sebahagian daripada rakan komplisit kepada genosid di Israel sendiri. Yang dilakukan oleh Israel sendiri. Jadi kita rehat dulu, berehat sebentar. Kita akan sambung sebentar nanti. Dear brothers and sisters, today is Sunday the 17th of May 2026. As part of our emergency response and intervention in shelter sector for the affected and displaced families here inside Gaza Strip during these difficult times, with generous support and donation by My Care Malaysia, we are providing tents with high quality to be distributed inside displacement camps in the south of Gaza Strip for the affected and displaced families who have been lost everything, to alleviate their suffering, provide comfort and dignity for them during these challenging times. So I would like to extend my deepest gratitude and appreciation to everyone who contributed, donated, supported and extended a helping hand to complete this project. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your donation and bless your offer. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة. يعني بأمانة الله إنها جاءت في هذا التوقيت اللي احنا كنا بأمس الحاجة إلا، لأنه احنا كنا في فصل الشتاء كنا نعاني من الخيم الموجودة عندنا والمعرشات، فجاءت في توقيتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يكرمك. بارك الله فيكم وعافاكم يا رب. Baik, insyaAllah kita kembali ke podcast Asal Sharif membincangkan tentang perkembangan di Palestin dan di Asia Barat. Seterusnya kita akan membincangkan tentang perkembangan perang antara Iran dan Amerika Syarikat. Dan untuk update tentang perkara ini mungkin kita mulakan dulu dengan Nadia.
Jadi seperti kita ketahui pada minggu ini, ikutkan sebelum cuti awal Muharram pun, sebelum 17 Jun pun kita ada mendengar kabar angin bahawa satu MOU, Memorandum Persefahaman telah pun berjaya dicapai antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Yang mana kita tahu selama berbulan-bulannya mereka cuba negotiate, meletakkan Lubnan sebagai salah satu syarat utama mereka, tetapi tidak dipersetujui oleh Israel. Bukannya tidak dipersetujui oleh Amerika Syarikat, tetapi oleh Israel sendiri. Jadi selama beberapa dekad ini, hubungan antara Washington dan juga Tel Aviv ini kita dilihat sebagai satu pakatan yang strategik yang tidak boleh digoyahkan langsung. Bagaimanapun perkembangan yang berlaku pada minggu ini memperlihatkan satu anjakan paradigma yang drastik di bawah pentadbiran Donald Trump sendiri, yang memilih jalan diplomasi dengan Tehran demi mengelakkan konflik nuklear yang lebih besar, dan tindakan ini secara tidak langsung telah mengenepikan Israel, iaitu sekutu kuat mereka, daripada meja rundingan utama. Jadi macam kita ketahui kan, banyak yang saya rasa ada laporan yang mengatakan Israel minta Amerika Syarikat untuk kongsikan perincian ataupun inti kepada MOU tu, tapi tidak diberikan. Jadi persoalan yang timbul ialah siapakah yang mendapat keuntungan mutlak daripada MOU ini. Merujuk kepada dokumen analisis State of Play oleh Center for Strategic and International Studies CSIS di Washington, perjanjian interim ini merangkumi pelan gencatan senjata selama 60 hari dan pengurangan aktiviti penggayaan uranium oleh Tehran. Dan sebagai timbal balik, Washington akan melonggarkan sekatan ekonomi serta membuka semula laluan perdagangan maritim strategik di Selat Hormuz. Melalui terma MOU ini juga, Amerika Syarikat bersetuju untuk membenarkan Iran menyambung semula ekspor minyak secara bebas tanpa menuntut pemusnahan senjata balistik atau menghentikan sokongan terhadap kumpulan proksi mereka. Malah Trump turut mendesak gencatan senjata segera dilaksanakan di Lubnan dan menuntut pengunduran tentera Israel dari wilayah selatan negara tersebut. Bagi komuniti penganalisis antarabangsa, perkembangan ini merupakan satu tamparan politik yang amat parah, a catastrophic political blow kepada Perdana Menteri Israel sendiri, iaitu Benjamin Netanyahu. Jadi ikutkan semalam saja laporan media seperti NBC News mendedahkan bahawa para pegawai tinggi di Tel Aviv berada dalam keadaan tergamam berikutan tindakan Washington yang menjalankan rundingan rahsia tanpa melibatkan pihak Israel. Draft awal MOU langsung tidak dikongsi dengan Netanyahu, sekaligus meletakkan sekutu kuat mereka itu dalam kegelapan. Di sebalik takbir juga, laporan tersebut daripada NBC juga berkata ketegangan peribadi antara kedua-dua pemimpin ini semakin meruncing. Trump dilaporkan mengkritik kepimpinan Netanyahu dan menyifatkan beliau sebagai seorang individu yang sukar bertolak ansur dan tidak mempunyai pertimbangan yang baik dalam mengendalikan konflik menentang Hezbollah di Lubnan. Malah Trump turut mengungkit peristiwa 2020 ini yang terjadi dalam ucapan beliau G7 semalam, di mana Israel menarik diri pada saat-saat akhir daripada operasi bersama untuk menghapuskan Jeneral Iran Qasem Soleimani. Bagi Trump, kegagalan Israel untuk mengambil risiko bersama pada masa lalu menafikan hak mereka untuk mengkritik usaha diplomasi Amerika Syarikat pada hari ini. Perubahan ketarik ini turut memperlihatkan peralihan retorik Trump yang kini menyifatkan para pemimpin Iran yang merupakan musuh ketat kepada sahabat baik dia sebelum ini, Israel, sebagai individu yang rasional dan boleh dibawa berunding, berbanding Netanyahu yang digambarkan sebagai pemimpin yang terlalu mengikat emosi. Jadi kita ketahui selama bertahun-tahun doktrin keselamatan Netanyahu ni berpaksikan kepada satu je naratif tunggal, iaitu mendesak dunia barat untuk melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran bagi menghancurkan Iran. Namun pendekatan pragmatik Trump ini membuktikan satu realiti bahawa pengaruh Israel di White House tidak lagi bersifat mutlak apabila ia bertemu dengan kepentingan ekonomi domestik Amerika Syarikat. Situasi ini mencetuskan keretakan domestik yang parah di dalam pentadbiran Israel sendiri. Pemimpin ultra-Zionis sayap kanan seperti Ben Gvir, Smotrich secara terbuka menyifatkan tindakan Amerika ini sebagai satu pengkhianatan terbesar yang menggugat keselamatan negara mereka. Manakala pemimpin pembangkang Yair Golan menegaskan bahawa Netanyahu kini lebih kehilangan taring diplomatiknya sekaligus menyebabkan Israel semakin terasing di peringkat global. Jadi kita dapat lihat yang lebih-lebih merentan ini adalah Israel. Mungkin Encik Khalid ada nak tambah sikit. Baik, so minggu ini kita dapat maklum lah, seperti yang saya sebutkan dalam episod yang lepas, ada berlakunya MOU yang akan ditandatangani antara US dan Iran
Dan dia bukan perjanjian pun penuh pun sebenarnya, dia adalah MOU, maksudnya permulaan kepada benda yang mereka boleh bersetuju untuk teruskan rundingan. So Nadia sebutkan tadi, rundingan akan berlaku dalam 60 hari untuk adanya gencatan senjata, kemudian berlakunya rundingan. Dan ada banyak benda yang kita sebutkan minggu lepas tentang bagaimana benda tu sebenarnya nak ditandatangani banyak kali dah, tapi ada banyak pusingan-pusingan lah yang digagalkan. Yang sebelum ini adalah bagaimana Trump kata dengan berlakunya perjanjian ini, semua negara-negara yang bersetuju ni seharusnya join Abraham Accord. Itu telah menggagalkan rundingan tersebut lah. Dan yang terbaru ini yang kita sebutkan dalam episod lepas adalah bagaimana ada serangan Israel ke atas Lebanon sampai ke Beirut. So menyebabkan Iran buat serangan balas. Dan itu dimarahi oleh Trump lah. Trump marah dengan tindakan Netanyahu tersebut sebab dia dah nak tantangan yang baru lah, MOU ni nak tantangan dah. Tapi seolah-olah disabotaj oleh Netanyahu lah. Dan dikatakan Iran dalam serangan yang lepas diserang, tapi tak ada serangan bila Israel serang balas, mereka tak serang semula. So antara sebabnya adalah sebab Trump telah bersedia untuk buat banyak concession. Tadi antara benda yang Nadia sebut tadi adalah antara benda yang disebutkan dipersetujui oleh Trump adalah Trump akan bersetuju Iran masih lagi boleh bangunkan roket balistik dia. So program roket balistik Iran tu masih boleh diteruskan. Cuma saya tak pasti sejauh mana jarak yang dibenarkan lah. Tapi maksudnya kalau sebelum ini pendirian Trump adalah untuk menghapuskan program pembangunan roket balistik oleh Iran ni. Tapi kali ini nampaknya Trump telah buat concession lah terhadap perkara ini. Kemudian antara concession lain adalah contohnya sekolah sebelum ini US kata kena tangan dulu, kemudian barulah dia akan angkat sanction. Tapi sekarang ni kita melihat bahawa sekatan ke atas Selat Hormuz pun US dah mula start angkat lebih awal sebelumnya berlakunya pentandatangan ni lah. So yang kita maklumkan adalah tandatangan tersebut berlaku pada hari Isnin secara elektronik, tapi akan berlaku pertemuan secara fizikal pada hari Jumaat di Switzerland, di sebuah resort mewah. So US akan diwakili oleh timbalan presiden dia. Siapa nama dia? Lupa dah nama dia. JD Vance. Kemudian Iran akan diketuai oleh Araghchi lah. Araghchi ke dia punya Ghalibaf. So mereka ni akan tanda tangan dan akan sahkanlah perjanjian tersebut, dan pada hari Jumaat ni lah akan secara penuhnya Selat Hormuz akan dibuka kepada dua pihak. Iran akan buka juga, US pun akan buka, akan benarkan lori pula, kapal-kapal tangki minyak Iran untuk keluar dan beroperasi seperti biasalah. So dalam perjanjian MOU ini ada banyak sebenarnya yang disebutkan kerugian lah di pihak Amerika dan Israel. Walaupun Trump kata ini adalah satu kejayaan bagi mereka, satu kemenangan bagi mereka. Iran Trump sebut tentang bila orang komen tentang sama dah berjaya tukar rejim dekat Iran, dia kata pemimpin hari ini baik sikit daripada yang sebelum ini. So bagi dia okey lah. Kemudian bila disebutkan tentang nuklear, dia kata Iran dah bersedia untuk tak bangunkan nuklear dan akan serahkan uranium yang telah diperkayakan terus lah, yang dia kata ada dalam 400 kilogram dalam 60% arrangement. So cuma ini Iran macam masih lagi mempertahankan bahawa mereka masih lagi ada hak untuk menggunakan tenaga nuklear, paling tidak untuk civil punya use. So ini benda yang mana kalau ikutkan perjanjian asal, Israel memang tak mahu pun. So Iran ni tak boleh ada langsung cooperate untuk ada tenaga nuklear, walaupun untuk kegunaan civil. Dan itu satu benda yang mana menunjukkan bahawa yang ini satu kegagalan lah. So Israel tak dapat seperti mana yang diinginkan. So nampak Trump dah mula untuk longgar sikit lah tentang perkara ini. Dan mungkin akan tidak seperti mana ambil pendekatan Israel lah yang lebih maksimum. Dan kemudian dari sudut sanction yang disebutkan, dikatakan
sanction ke atas Iran akan diangkat, kemudian wang yang dibekukan kata dalam 24 bilion kot akan dibenarkan untuk digunakan kembali oleh Iran. Tapi yang lebih besar sebenarnya adalah sebab antara benda yang dibimbangkan oleh Amerika Syarikat adalah kalau Iran mengenakan tol ke atas kapal-kapal yang lalu Selat Hormuz. So ini antara benda yang cuba diselesaikan dengan cara mereka mewujudkan satu tabung. Dia panggil tabung untuk pembangunan semula Iran lah, untuk selepaskan perang ni. Dia katakan tabung tu berjumlah hampir 300 bilion. Yang akan difund oleh siapa? Oleh negara-negara serantau, negara Arab. So sebabkan negara Arab tak mau perang ni berterusan, menyebabkan mereka tak boleh lagi meneruskan ekonomi mereka, so mereka bersedia mewujudkan tabung ini. Semua sebab ada tabung, kewujudan tabung ini boleh menghentikan hasrat Iran untuk mengenakan tol ke atas kapal-kapal ni. Kita kena tunggu lagi perincian kepada perjanjian ini. Cuma of course lah Iran mempertahankan hak mereka, kedaulatan mereka ke atas Selat Hormuz, yang mana memang sebahagiannya berada di bawah wilayah mereka lah, zon mereka lah, zon laut mereka. So itu pastinya Nadia sebut tadi tentang reaksi di Israel memang apa memang bagi apa bukan paranoid, dia apa sangat-sangat negatif. Dia memang jadi havoc lah dekat Israel. Semua pemimpin kutuk Netanyahu, mengatakan Netanyahu tunduk kepada Trump dan membahayakan masa depan Israel. Pihak kerajaan pun kutuk dia, pembangkang lagi lah. Dan pembangkang pastinya menggunakan momen ini untuk mengatakan Netanyahu tidak lagi layak untuk memerintah menjadi Perdana Menteri, dan akan berdepan mereka pastinya buat kempen lah untuk turunkan Netanyahu menjelang pilihan raya yang akan berlaku di Israel pada bulan Oktober nanti. September ataupun Oktober. Betul. Jadi kalau kata pertama saya nak ulaskan bagaimana inilah permainan Amerika Syarikat. Mereka yang menjadi sebahagian daripada tangan-tangan yang memusnahkan tempat itu, macam contohnya di Palestin, di Gaza, di Iran. Tapi dia akan minta orang lain pula untuk sponsorkan pembangunan semula tempat-tempat yang mereka dah hancurkan. Lepas tu yang kedua, saya sebenarnya ada persoalan kepada Encik Khalid sendirilah. Kita ketahui bahawa apa kenyataan, saya tengok full interview sidang-sidang media Trump semalam, dan beliau nampaknya memang nampak sangat, boleh katakan penat lah sebenarnya dengan perang Iran yang tidak berakhir ini. Adakah ini maksud bahawa dia pun tengah memikirkan kelangsungan politik dia dekat Amerika, manakala Netanyahu pula dia memerlukan kelangsungan politik dia dekat Israel, which is why he wanted the war untuk berterusan. Dia adakah sekarang ini Trump betul-betul meninggalkan ally dia, sebab dia pun ada sebut daripada ally tu kepada dia punya rakan sekutu kecil saja disebut dalam tu. Jadi menurut Cik Khalid sendiri, adakah Trump bersedia untuk let go Israel sebagai ally dia sendiri? Okay, dalam ucapan Trump dekat pembunuhan G7 baru-baru ni, memang dia sebut Israel mungkin takkan wujud tanpa Amerika. Betul. Dan Israel mungkin dah tak wujud dah kalau tak ada dia, sebab ada banyak kali dia katakan dia telah cuba menyelamatkan Israel lah dan Netanyahu. So kalau kita melihat perkembangan yang sebelum ni, dia seolah-olah perang antara US dengan Iran ni telah menggagalkan banyak rancangan Trump sendirilah untuk melihatkan dia sebagai pemimpin yang hebat, yang patut dapat Nobel Peace Prize, dan kemudian menjadi hero lah kan. So mengangkat semula kehebatan Amerika Syarikat. Sebab kalau kita lihat, memang tahun lepas memang antara agenda Trump adalah ekonomi lah, sebab tu dia banyak buat tarif dan sebagainya kan. Walaupun ada setback daripada perkara tersebut, kemudian dia bergerak pada ketenteraan pula kan. Ketenteraan, kita lihat dia pergi colik apa tu, Maduro daripada daripada Venezuela. Kemudian bagaimana Netanyahu telah berjaya untuk memperdayakan Trump untuk serang Iran, dan itu dikatakan boleh menjadikan Trump ni sebagai pemimpin yang hebat lah, yang boleh buat perubahan di Asia Barat, yang mana gagal dibuat oleh banyak presiden-presiden sebelum ini. So saya kira bila benda dah berlaku dan melihat kegagalan yang berlaku, dan melihatkan bagaimana dia mendedahkan kelemahan tentera Amerika sendiri, bahawa tak semestinya mereka ada kehebatan dalam ketenteraan, tentera yang ramai, kehebatan teknologi, mereka boleh menang dengan begitu mudah lah. Dan apatah lagi bila mereka telah di-isolate oleh bukan setakat negara sekutu mereka dekat Asia Barat, tapi bahkan negara Eropah, yang mana
tak bersetuju dengan tindakan tersebut. Sebab Trump buat tindakan tersebut secara sendiri bersama dengan Israel, tanpa bincang dengan negara sekutu yang boleh beri kesan kepada mereka dari sudut ekonomi dan sebagainya. So itu yang saya kira Trump rasa benda tu dia rasa tertipu sangatlah dengan apa yang cuba dibuat oleh Netanyahu. Dan pastinya dia memang dah banyak kali cubalah untuk pastikan berlakunya rundingan. Kemudian boleh paling tidak boleh menyelamatkan ada exit door lah untuk dia. Kemudian paling tidak menyelamatkan reputasi dia yang sedang buruk di US dan menjelang pilihan raya yang akan berlaku lah pada November kan. So nampak sangat Trump pada ketika ini, ada penulis kata Trump macam dah tak kisahlah pasal pilihan raya yang akan datang ni. Dia bukan akan fokus pada pilihan raya presiden kemudian yang akan datang lah, lagi 2 tahun lah. Cuma keputusan Trump yang terbaru ni menunjukkan bahawa dia juga rasa tertekan lah dengan perkara tersebut. Tak pasti sama ada juga ada tekanan daripada negara-negara serantau. Tapi sebenarnya kalau melihat kepada apa yang berlaku ini, dia sebenarnya telah menguntungkan sebenarnya US dari sudut bagaimana mereka dari sudut jangka panjang nanti. Trump pun sebenarnya kalau saya melihat kepada Abraham Accord, saya melihat itu adalah rancangan sebenarnya Amerika untuk withdraw daripada Asia Barat. Itu pandangan saya lah. Sebab bila berlakunya Abraham Accord, maksudnya ancaman ke atas Israel itu akan berkurangan. So seolah-olah US nak subkon keselamatan Israel ini kepada negara-negara serantau. Tidak lagi perlu US berbelanja besar untuk melindungi Israel. Itu rancangan yang saya lihat sebenarnya lah, untuk mengurangkan komitmen Amerika terhadap di Asia Barat. Dan benda yang berlaku sekarang ini, bila Amerika Syarikat diserang oleh Iran dan ada maksudnya keselamatan di rantau itu, kalau US pun tertekan dengan perkara tersebut, kalau mereka withdraw dan berlakunya pakatan yang lebih kuat di antara negara serantau sendiri, dia boleh mengurangkan beban kepada Amerika Syarikat sendirilah terhadap investment dia untuk lindungi Israel di sana. So dia seolah dia jadi perkara tersebut, tapi of course dengan cara ruginya Israel. Sebab sekarang ni dalam apa yang berlaku sekarang ni adalah perjanjian di antara US dengan Iran ni, dia hanya berlaku selepas adanya kerjasama negara, bukan setakat negara serantau saja, tapi ada pelibatan Pakistan dengan Turki. So the pack itu lagi besar. Yang mana sebenarnya US mungkin akan untung sebab dia tak perlu terlibat lagi dalam keselamatan di Asia Barat itu secara penuhnya, sebab dah ada kerjasama serantau tu. Tapi dia akan merugikan Israel ni, sebab kalau dulunya mungkin dia ada US di tengah-tengah itu yang boleh meimbangi, tapi sekarang ni dah ada kuasa luar daripada zon mereka yang boleh mengganggu Israel lah. So memang kalau lihat daripada yang berlaku ini, Trump memang rasanya frust kot. Dia frust dengan Netanyahu, kesilapan yang sangat besar bagi dia, yang akan menjatuhkan reputasi dia dan dia punya impian dia lah. So mungkin sebab itu dia melemparkan kemarahan dia. Cuma itulah, kita masih lagi menunggu sama ada Netanyahu masih lagi akan mengikuti perjanjian ni ataupun sabotage. Sebab memang ikutkan mereka katakan mereka akan kekal dengan tindakan-tindakan yang mana boleh menjaga kepentingan mereka lah. Tapi sejauh mana Netanyahu berani untuk menyanggah Trump ni, kita tunggu dan lihat lah. Kalau ikutkan berdasar luaran, kita nampak lah macam contohnya ada keretakan antara Trump juga Netanyahu. Tapi seperti kita tahu, kadang-kadang itu hanyalah drama yang sengaja dipamerkan, macam kita tengok bagaimana Biden dan juga Netanyahu terlebih dahulu. Okey, jadi kita akan beralih kepada satu perlawanan yang antarabangsa yang diikuti oleh seluruh rakyat dunia, iaitu World Cup. Cuma sekarang ni ada kata-kata mengatakan kempen boycott World Cup. Mungkin Cik Khalid boleh jelaskan? Dia kan sebelum ni, memang sebelum World Cup berlaku lah, ada orang kempenkan supaya boycott World Cup ni sebab berlaku dekat Amerika Syarikat. Dan dengan tindakan masyarakat buat genocide kat Gaza, kemudian serang Iran pula, kemudian dengan banyaklah pelanggaran-pelanggaran
undang-undang antarabangsa yang dilakukan. So ada orang kempen untuk boycott World Cup lah. Cuma kempen tu mungkin tak dapat sambutan sangat, partly because FIFA sendiri pun tak ada pendirian yang jelas tentang perkara tersebut. So apa kita lihat adalah benda tu masih diteruskan lah. Cuma saya tak pasti sama dari sudut viewers ni, orang nak tengok ke tak kan. Selalunya tengoklah kepada orang kalau memang jenis yang solid, memang anti Amerika ni, memang akan cuba untuk boycott lah. Sebab nak pergi US pun sekarang ni jadi isu. Sebab kalau dulu kan jadi isu bila orang luar negara datang, orang yang luar negara dekat Amerika Syarikat pun di pulau ada yang nak kena di deport keluar, kan. So ada banyak isu. So turis pun nak datang pun takut kan, takut kena tindakan yang sama lah kan. So itu yang katanya ada kempen untuk boycott tapi tak dapat sambutan lah. Macam tu. Semasa lagi orang tonton World Cup lah. Begitu juga dengan kita tahu pada awal-awal saya rasa dalam minggu lalu yang mengatakan laporan bahawa pasukan Iran mereka hanya benarkan datang pada hari perlawanan dan sejurus perlawanan balik mereka selesai mereka kena mungkin kembali ke Mexico untuk duduk di sana. Jadi adanya sekatan terhadap Iran, ada juga sekatan terhadap dia punya referee dia daripada Somalia ke? Daripada Somalia? Is it? So benda-benda macam tu tak pernah terjadi di mana-mana World Cup punya perlawanan saya rasa. Walaupun the last time kita ada dekat Qatar pun banyak isu, banyaknya komen, tapi tidak ada penindasan yang sedemikian terjadi di Qatar ketika dahulu tu. Jadi baru-baru ini saya rasa semalam ke 2 hari lepas adanya berlakunya perlawanan pertama Iran bersama dengan New Zealand. Mungkin Cik Khalid boleh jelaskan? So tentang pelibatan Iran dalam World Cup ni memang lepas berlakunya perang tu memang orang tertanya-tanya lah sama ada Iran nak sertai ke tidak. Kemudian mereka akan benarkan tidak kalau Iran nak sertai pun. So apa yang berlaku adalah Iran kata dia akan tetap nak sertai sebab mereka dah berpopulas melalui kelayakan dan sebagainya kan. So bagi mereka ada hak lah untuk sertai. Walaupun ada orang kata ada kemungkinan US nak sekat. So nampaknya US tak sekat, tapi US benarkan sertai, cuma dia kenakan beberapa sekatan yang tertentu lah. Antaranya adalah dia tak benarkan pasukan Iran ni duduk kat dalam lama kat dalam US. So dia akan mereka hanya dibenarkan untuk datang ke US sehari sebelum perlawanan, dah habis perlawanan kena keluar. Betul. So visa tu bukan visa yang lama untuk tinggal lah. So itu menyebabkan Iran terpaksa buat arrangement. Rancangan mereka adalah mereka akan duduk dekat Mexico, kemudian akan fly back and forth lah ke US untuk perlawanan-perlawanan yang mereka perlu sertai lah. So peringkat kumpulan ni ada 3 perlawanan. So perlawanan pertama dah berlangsung 2 hari lepas antara mereka dengan New Zealand. Dan menariknya adalah ketika perlawanan ni berlaku memang ada banyak juga penonton Iran yang datang. Sebab dekat US ni banyak juga orang-orang Iran yang lari lepas berlakunya revolusi Iran lah. Sebahagian mungkin tak setuju dengan rejim yang sekarang ni, lari ke Iran. Tapi mereka masih menyokong lah pasukan Iran yang bertanding di sana. Mungkin juga ada yang menyokong dari luar, wallahu alam. Tapi dalam ketika perlawanan tu memang adalah mereka menunjukkan solidariti lah bersama dengan Iran. Ada yang mengangkat bendera Iran dan sebagainya. Kemudian melangungkan diorang angkat plakat dengan banner yang tulis 168 orang kanak-kanak yang dibunuh dekat sekolah Minab tu kan. So adalah mesej-mesej solidariti yang diperjuangkan oleh penonton peminat bola sepak yang menyokong Iran lah di sana. So Iran menyifatkan penyertaan mereka dalam World Cup pada hari ini sebagai satu bentuk resistance mereka jugalah terhadap hegemoni Amerika Syarikat. Dan menarik jugalah sebab benda ni masih lagi perang, masih lagi ketegangan tu masih berlaku, tapi mereka boleh sertai World Cup dekat US. Dan pastinya yang orang sedang menantikan, banyak orang sebab World Cup ni Trump nak jadikan itu sebagai satu kebanggaan bagi dia lah. Dan baru ni pun bila tim Amerika lawan, mereka menang besar rasanya. 4-1 menang besar. Dan ada orang kata memang Trump minta tak pasti dia minta ataupun dia akan ataupun FIFA nak bagi keistimewaan lah, bahawa dia nanti kalau menang bila nak bagi handover trofi tu, dia boleh angkat sama dengan
dengan pasukan yang menang tu lah. So ada orang buat awal kata doakanlah banyak-banyak supaya Iran menang. Supaya dia boleh angkat sekali bersama pasukan Iran. Pasukan Iran. Wallahualam. Jadi selain daripada kita nak cerita pasal Iran dan juga World Cup ini, saya juga nak menyentuh satu lagi dimensi peperangan naratif yang kini berpindah ke pentas sukan antarabangsa. Jadi sebelum ini akhbar The Guardian mendedahkan bahawa FIFA di bawah pimpinan Gianni Infantino sedang gigih merancang satu perlawanan bola sepak simbolik antara pasukan remaja bawah 15 tahun U15 Israel dan juga Palestin sempena kejohanan di Amerika Syarikat pada September ini. FIFA cuba mempromosikan projek ini sebagai satu mesej keamanan global ataupun peace building. Namun retorik keamanan palsu ini telah terpampar jelas di dunia, iaitu semasa Kongres FIFA di Vancouver pada awal Mei, saya rasa awal bulan Mei, yang mana telah dilaporkan secara meluas oleh Reuters dan juga Al Jazeera. Presiden Persatuan Bola Sepak Palestin PFA Jibril Rajuk telah mengambil tindakan berani dengan menolak secara keseluruhan untuk bersalaman dengan naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Israel di hadapan khalayak antarabangsa meskipun diasak keras oleh Presiden FIFA sendiri. Jadi mengapa tindakan enggan bersalaman ini sangat signifikan dan perlu kita sebutkan di sini? Kerana ini adalah satu bentuk perlawanan terhadap hegemonic sport washing. FIFA sedang cuba menormalisasikan sebuah rejim apartheid dan pembersihan etnik melalui kecantikan dan juga keunikan sukan. Mereka mahu dunia melihat anak-anak muda Palestin dan Israel berpelukan di atas padang bola bagi menutup hakikat bahawa di Gaza seluruh infrastruktur sukan telah diratakan, stadium bola sepak dijadikan kem tahanan dan juga kubur, manakala ratusan atlet muda Palestin telah pun syahid ataupun kudung akibat bom Israel. Tindakan tegas Jibril Rajuk ini adalah isyarat jelas kepada institusi barat tidak akan ada normalisasi di atas padang selagi tidak ada keadilan di dunia nyata. Sukan tidak boleh jadikan alat untuk whitewash jenazah pembersihan etnik itu sendiri. Jadi kita take a break, another break untuk last topic. Jadi pada minggu lalu sedikit perkongsian tentang pelarian Rohingya yang mana isu masih lagi hangat. Saya rasa dah masuk minggu yang kedua tentang pelarian Rohingya di Malaysia sendiri, dan kita lihat pelbagai reaksi dalam episod yang lalu. Ada yang menyokong, ada yang menolak, ada yang secara ekstrimnya memberikan cadangan untuk kita buang keluar semua masyarakat Rohingya ini. Tetapi hari ini kita nak cuba mencari satu middle ground di antara semua pihak. Mereka yang bersetuju, mereka yang menolak. Jadi menurut Encik KJ sendiri, adakah kita perlunya keperluan dasar pengurusan pelarian yang jelas dekat Malaysia? Baik, so minggu lepas kita telah membicarakan lah topik awal kita sebenarnya nak cuba untuk kurangkan suhu kemarahan yang berlaku. Sebab tu kita bawa kepada pandangan asas lah bagaimana kita perlu melihat isu ni dari sudut kemanusiaan, dari sudut pandangan Islam dan sebagainya. Sebab aspek itu kita tak boleh abaikan sebab orang tengah marah kan. So kita cubalah untuk redakan tanpa bincang dulu tentang penyelesaiannya. Sebab orang tengah marah, bidang penyelesaian tak jadi juga kan. So kita ambil pendekatan itu dulu. So minggu ini mungkin kita nak bawa sikit pandangan lah dan mungkin cadangan yang mana sebenarnya telah pun dibincangkan oleh NGO sejak sekian lama. Kalau siapa yang mengikuti, baru ni ada satu podcast oleh UKM Perunding kan, oleh seorang pensyarah yang memang dalam bidang tersebut, yang meluahkan segala-galanya lah, pengalaman dia, frustration dia dan sebagainya terhadap pengurusan pelarian di Malaysia, yang mana tidak hanya merangkumi pelarian Rohingya lah, tapi sebahagian besar tu memang pelarian Rohingya lah. So memang kita perlu akui secara umumnya Malaysia tidak ada
dasar pengurusan pelarian yang jelas. Kita ada arahan MKN nombor 23 yang mana khususkan tentang bagaimana kita nak treat pelarian ni dan pemohon suaka. So cuma dia punya skop tu masih lagi seolah-olah tak jauh beza dengan pendatang haram, parti pendatang tanpa izin. So ini yang menyebabkan kita ada masalah dari sudut nak mengurus mereka macam mana. So kebanyakan apa yang tindakan kita adalah disebabkan Malaysia bukanlah anggota negara yang menandatangani konvensyen pelarian. Menyebabkan kita ini tak terikat dengan syarat-syarat tersebut dan kita hanya menyerahkan pengurusan pelarian ini kepada badan UNHCR. So dari sudut kalau ada pelarian datang ditahan kalau kena tangkap ditahan oleh Jabatan Immigration, ditahan di depo Immigration, UNHCR akan datang, mereka akan buat interview, tanya mereka ni latar belakang sebagainya dan pastikan mereka ni betul-betul pelarian atau tidak. Sebab kebanyakan juga yang datang ni kalau datang daripada kalau naik boat lah, kan banyak isu Rohingya datang naik boat kan. Mereka ni kebanyakannya bukan seluruhnya Rohingya, adanya Bangladesh, ada juga yang Pakistan. So itu yang mana perlu disemak oleh UNHCR lah untuk latar belakang mereka sebenarnya betul-betul pelarian disebabkan perang ataupun pelarian pendatang tanpa izin lah. So ini yang mana dibuat oleh UNHCR. Kalau betul pelarian dia akan keluarkan kad dan ada proses-prosesnya lah. Dan kad ni pun lah bukanlah mengatakan kad ni dia orang dapat kad dia akan ada hak sama rata dengan rakyat Malaysia. Tak. Mereka adalah pelarian. So pelarian ini ada antara benda yang diuruskan oleh UNHCR lah. Mereka ini kalau nak berpindah ke negara yang terima pelarian dan itu mereka boleh ada prosesnya lah, proses untuk berpindah ke negara yang ketiga. Cuma kita mengalami masalah sejak tahun 2016-17 bila berlakunya genosid secara besar-besaran dekat Arakan yang menyebabkan lebih daripada 1 juta rakyat Rohingya ni diusir keluar, kebanyakan lari ke Bangladesh lah. Dan ada lambakan yang kebanyakan lari datang ke Malaysia. Dan sejak itu jumlahnya meningkat hampir sekali ganda. So kalau dulu katanya dalam 1,000, sekarang naik dari 200,000. So lambakan yang baru datang ni menimbulkan banyak masalah lah. So banyak NGO telah menyatakan kebimbangan mereka. Dan saya juga terlibat lah dalam aktiviti untuk membantu ni. Sebab ketika datang dulu, mereka datang dengan bot-bot, kemudian ada yang ditahan immigration, ramai sangat tu. So kita juga, NGO kita terlibat jugalah untuk pergi ke depo immigration, bantu Jabatan Immigration untuk bagi hikmat, sama ada kesihatan ke ataupun bantuan makanan ke apa kan. So NGO terlibat sekali untuk lihat keadaan ini dan bagi saranan kepada kerajaan macam nak selesaikan masalah ini. So NGO ada cadangan-cadangan lah kepada kerajaan. Yang sebahagian tu sebenarnya kerajaan pun telah pun dapat kita panggil taklimat lah daripada UNHCR, daripada Amnesty International, daripada Human Hakam, daripada NGO yang menguruskan contoh ada MSF ni yang Dr. Without Borders ni yang ada, mereka ada sebenarnya ada pejabat dan ada klinik dekat Penang. So mereka ni ada bagi saranan jugalah kepada kerajaan bagi nak menguruskan perkara ini. Cuma yang menjadi resistant kepada kerajaan adalah kalau kerajaan buat benda ni, pertama apa reaksi rakyat. Yang kedua, dia akan menyebabkan kerajaan kena keluarkan dana untuk perkara ini. Sebab ada banyak cadangan kan yang terlempar dalam sosial media. Kita kena ada camp pelarian. So di camp ni kita kumpulkan mereka semua kat sini dan semua kat situlah urusannya kan, supaya mereka tak campur dalam masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah yang seperti yang disebutkan oleh masyarakat lah, kotor lah apa sebenarnya kan. So cuma kalau kita wujudkan camp tersebut, pertama lokasinya kat mana, yang kedua nak uruskan camp ni kos dia tinggi. Sebab kalau jumlahnya 200,000 orang, setiap seorang tu kita nak makan dia macam mana, kesihatan dia macam mana, pendidikan dia macam mana. So itu satu kos yang sangat besar. So kerajaan tersepit antara dua perkara ini. So tapi masalahnya benda tu berterusan sangat panjang, sangat lama tak diuruskan. Saya sempatlah pergi ke social media, cuba cari buat carian lah, dan saya mendapati bahawa sebenarnya setiap kali berlakunya sidang Dewan Parlimen akan sentiasa ada ahli parlimen yang bangkitkan isu ni.
Sebab mereka pun dapat dapat pandangan dan aduan daripada masyarakat setempat. Contoh macam ada aduan dekat Kulai, ada MP Kulai. Saya lupa nama dia. So, kemudian ada MP dekat Penang, ada MP dekat Selangor. Semua cakap benda yang sama, menyuarakan pandangan tentang bagaimana kerajaan uruskan perkara ini. So sebenarnya sekat saya semakan saya tu sebenarnya dah ada pun cadangan-cadangan yang dipersetujui oleh sebahagian jawatan kuasa khas parlimen. Yang saya sempat jumpa tu jawatan kuasa khas parlimen untuk wanita dan kanak-kanak. So antara benda yang mereka syorkan dan mereka selepas dengar taklimat daripada pelbagai pihak ni lah, dan taklimat pun datang daripada KPM, Kementerian Pendidikan. Taklimat datang daripada Kementerian Kesihatan. Sebab kita dapat tahu kan viral kan isu ada sekolah yang tak berdaftar. Kemudian ada isu dekat hospital bagaimana ada banyak pesakit-pesakit pelarian ini tak bayar bil sebab tak mampu nak bayar. So menyebabkan ada profesor yang dalam podcast UKM tersebut setahun hampir 30 juta hutang yang tak terbayar. So macam mana nak uruskan perkara ini. So antara benda yang dicadangkan pertama adalah kena adanya sistem untuk mendaftar mereka. Sebab sekarang ni yang daftar mereka ni UNSHR je. So Malaysia ni apa sistem yang pemantauan kita macam mana? So kita bila rakyat marah tanya berapa banyak perlawanan kat Malaysia, kita tak tahu. Kerajaan tak tahu saya jawab. Hanya boleh quote data daripada UNSHR. Tapi kita maklum bahawa itu data yang berdaftar. Yang tak daftar lagi berapa ramai. So menjadi masalah. Dan pendapatan mereka ni dekat mana, julat umur mereka ni macam mana, nak tahu berapa banyak wanita, berapa banyak kanak-kanak dan sebagainya. So benda tu penting, data sangat penting. Sebab tu sekarang ni kerajaan sebenarnya dah mulakan sistem tersebut, dipanggil dokumen pendaftaran pelarian yang telah diaktifkan pada awal tahun ni lah. Benda tu dah decide lama sebenarnya, tapi bertangguh-tangguh sampai sekarang ni akhirnya telah dilaksanakan lah. So sistem tu telah dibangunkan, dan kita doakanlah supaya sistem ni dapat diperkasakan dengan cepat dan dapat daftarkan seramai mungkin pelarian yang ada dekat Malaysia ni supaya kita dapat uruskan macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kena beri mereka hak untuk bekerja. Kebenaran untuk bekerja. Bukanlah kita dengar hak ni orang marah. Berikan mereka kebenaran izin untuk bekerja. Seperti mana pekerja asing dekat Malaysia. Orang kata kalau bagi pekerja ni habislah lagi ramai yang datang. Itu kena ambil part lain yang ramai datang ni kena part untuk tutup pintu sepadan supaya tak ramai datang. Itu satu pengurusan yang lain. Tapi part nak bagi bekerja ni sebab apa? Sebab pertama, kalau mereka ni datang kita tak bagi izin bekerja, so dia nak hidup macam mana? Dia nak sara hidup dia macam mana? Nak makan macam mana? Kan? Nak tinggal dekat mana? Nak tinggal kena bayar sewa dan sebagainya. So kena bagi mereka izin untuk bekerja. Sebab kalau tak bagi izin bekerja, mereka akan buat kerja yang tak betul lah, haram, benda yang tak betul, mungkin ada terlibat dengan jenayah, ada mencuri dan sebagainya, merompak. So, benda tu boleh berlaku. Sebab tu kena ada izin bekerja. Dan izin bekerja ni pun memang ada banyak orang bincangkan, nak izin kerja bidang yang mana. So kita boleh khususkan pada bidang-bidang tertentu yang mereka, dan sebenarnya kita memang perlukan pekerja asing. Orang tempatan tak nak kerja tu. So kita boleh tawarkan kepada mereka ni. Cuma yang menjadi isu adalah masih banyak syarikat yang mendapat keuntungan daripada bawa pekerja asing. Sebab itulah yang pelarian ni jadi terperangkap kat situ. Sedangkan kita sebenarnya dah ada orang yang boleh bekerja. Tak perlu cari pekerja asing. So ambil mereka ni. Itu antara hujah lah orang yang kata kena ada. Sebab kalau mereka ni diberikan bekerja, pertama ada pendapatan, mereka boleh sara hidup mereka, dan tak adalah timbul isu-isu masalah sosial ni. Tak adalah yang pergi mengemis ni. Kemudian tak adalah bolehlah bayar kos hospital tu. Tak adalah kerajaan kena tanggung benda tu, hutang tu terbawa ke depan kan. So benda itu boleh sedikit bagi kelonggaran kepada mereka dan kelegaan bagi mereka untuk hidup dekat Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sudut aspek pendidikan. So pendidikan ni sangat penting sebab kita tahu pendidikan lah akan membina satu bangsa lah kan. So kita kalau kita pun anak bangsa kita yang tak pergi sekolah, of course ada masalah sosial. Terlibat dengan dadah, terlibat dengan jenayah dan sebagainya. So mereka pun benda yang sama. Sebab tu kita perlu berikan mereka pendidikan. So pendidikan ni mungkinlah dulu ada NGO cadangkan berilah mereka pendidikan di sekolah-sekolah yang mana memang ada kekurangan pelajar. Sebab kita memang identify ada sekolah, cuma sekolah orang asli kebanyakannya ada ruang. Cuma kalau dia duduk dekat orang situ boleh lah kan. Tapi kebanyakannya bukan duduk kat kampung asli, mungkin duduk kat kawasan urban ataupun suburban.
So macam nak selesaikan masalah ni? So sebenarnya kalau ikutkan data UNHCR, sekolah Rohingya yang bukan Rohingya je lah, sekolah pelarian lah, yang tak berdaftar ada hampir 200 sekolah. Sebab mereka nak daftar, dia tak ada sistem yang nak mengesahkan mereka ni boleh beroperasi sebagai sekolah. Lepas tu dia macam tak berdaftar lah. So sebenarnya banyak benda tu. Kalau tengok baru ni berita dekat Pulau Pinang, Kedah, ada berita kat berita utama, ada 70 madrasah tak berdaftar Rohingya kan. So memang tak berdaftar pun, tapi mereka ni buat sekolah sebab nak anak-anak dia ada pendidikan. So kita punya cadangan adalah jadikan sekolah-sekolah ni sekolah yang berdaftar. Dan kita pantau dia. Sekolah ni dia dah buat dah pun. Dah ada tenaga pengajarnya, dah ada studiennya. Mereka buat dengan cara mereka lah kan. Cuma kita kena pantau lah. Kena pantau. Kemudian NGO yang bangunkan sekolah ni, kita boleh bantulah. Bantu bukan seharusnya kita bagi duit kat dia. Tak. Kita bantu dari sudut sekolah ini perlu ditingkatkan kapasiti dia. Sama ada kita boleh dapatkan dana, bantu NGO ni dapatkan dana dari luar negara untuk tampung. Sebab kebanyakan NGO yang operasi buat sekolah untuk pelarian ni memang dana dari luar negara pun. Dana daripada Qatar, daripada US, daripada UK, Australia dan sebagainya. So kalau kita rangkumkan dari sudut ini, satu digabungkan di bawah dasar negara untuk ada pendidikan untuk pelarian, mungkin lagi mudah lah NGO ni untuk dapat bantuan dari luar negara sebab kerajaan sendiri ada dasar yang jelas. So itu mungkin 3 perkara yang mungkin saya nak sebut secara spesifik lah dekat sini. Sebab ini benda-benda yang penting. Pendaftaran mereka, kebolehan mereka, izin mereka untuk bekerja, dan ketiga pendidikan. So yang lain-lain tu of course lah pastinya kena ada sekatan kawalan untuk kita punya sempadan. Dan of course mereka masuk ni melalui apa dia panggil sebagai sindiket perdagangan manusia. So mereka masuk secara haram. So kita kena bantras sindiket ini. Dan sebenarnya sebahagian sindiket ini yang terlibat orang tempatan sendiri. Sebab dia bayarannya sangat lumayan. So ini perlu kita bantras lah. Yang kedua adalah dari sudut kena ada kerjasama antarabangsa untuk tekan Myanmar supaya hentikan genosid mereka dan memberikan izin lah kepada orang Rohingya ni duduk kat sana. Sebab tu tempat asal dia. So dengan itulah kita boleh hantar mereka. Sebab kalau nak tunggu UNHCR uruskan pergi ke negara ketiga, Allah lama. Mungkin bertahun-tahun nak tunggu benda tu selesai. So a better way adalah selesaikan isu dekat Myanmar ini. Of course itu perlukan kerjasama antarabangsa lah. Serantau dan antarabangsa, hentikan peperangan dekat genosid dekat Arakan, dan dengan itulah kita boleh hantar mereka pulang dengan lebih cepat dan lebih ramai lah. So itu bagi kita itu lebih rasional. Sebab ada banyak orang kata halau je mereka ni kan, masuk dalam but atau semua. Tapi kalau kita buat macam tu lagi teruk, kita kena dengan komuniti antarabangsa. Kita mungkin kena sekatan, kita mungkin kena tindakan ekonomi dan sebagainya. So kita perlu rasional lah dalam tindakan kita. Mereka dah hadir dekat sini. Poinnya adalah dah hadir dekat sini, tapi jumlah bercambah dengan sangat banyak secara mendadak. So itu menyebabkan isu kepada masyarakat. Dan macam mana nak handle tu, kita kena uruskan lah. So kita perlu ada keberanian lah dari sudut kerajaan, dan rakyat pun kena sokong lah. Sebab kalau rakyat tak sokong, kerajaan pun tak ada mana-mana kerajaan yang bersedia untuk tampung perkara tersebut tanpa sokongan daripada rakyat. Okey, jadi bila kita cerita pasal isu Rohingya ni, saya memang tak nak terpaksa juga sebut tentang satu video wanita Rohingya yang boleh katakan viral dan menimbulkan lagi kemarahan masyarakat Malaysia yang masih lagi panas tentang isu Rohingya ini, yang mana wanita yang bernama Nur Azizah itu sendiri telah memburukkan nama Malaysia di hadapan dunia. Tapi macam Cik Khalid ada sebut tadi, berikan pendidikan. Ada beberapa hujah di sosial media yang mengatakan kalau kita berikan pendidikan akan ada lebih 100 lagi orang yang macam Nur Azizah yang akan memburukkan nama Malaysia. Jadi daripada pandangan sudut Cik Khalid sendiri, macam mana kita nak kita jangan bagi orang jadikan apa yang Nur Azizah ni buat sebagai peluru untuk mengatakan kita tak payah bagilah pendidikan dekat Rohingya ni. Dia macam mana sebab dia ada memang ada orang macam Azizah yang ambil kesempatan lah kan. Mungkin dia nak nampak menjadi orang yang mempelopori hak untuk orang Rohingya lah. Sebahagian dia sebut tu sebenarnya ada yang kita boleh tolerate lah. Tapi sebahagian yang mana memburukkan negara tu, of course lah, orang yang sayangkan negara dia akan mempertahankan lah.
Cuma kita jangan lihat dia sebagai orang yang mewakili Rohingya keseluruhannya. Itu je, simple je. Sebab dia pertama, dosa seorang tu takkan mewakili semualah. So dia mungkin yang mungkin kes yang buruk, tapi ramai lagi yang lain yang lebih baik daripada dia sendirilah, yang mungkin tak lantang macam dia. Sebab kalau siapa yang ada satu posting yang saya tengok, saya lihat ada seorang rakyat Malaysia lah yang duduk kat US. Dia jumpa beberapa orang Rohingya yang asalnya dari Malaysia dan dah berjaya dekat US. Dan dia sangat berterima kasih dengan orang Malaysia dan sebagainya, dan so dia meraihkan, dia jemputlah yang saudara yang Malaysia ni untuk datang ke rumah dia, untuk dia layan, untuk dia bagi penghargaan lah, walaupun bukan dia yang bantu pun, Malaysia yang bantu. Tapi sebab penghargaan ni kepada rakyat Malaysia, mereka sangat hargailah orang Malaysia yang ada communication dengan mereka. So ada banyak lagi watak-watak selain Azizah yang sebenarnya sangat berterima kasih lah dengan Malaysia di atas apa yang kita telah berikan kepada orang-orang Rohingya. So kita ambillah Azizah ni the bukan the bad apple daripada yang lain itu. Cuma itulah orang geramkan, macam kita tahu berbanding dengan pelarian-pelarian lain, contohnya macam Palestin, Syria, mereka ada satu figura yang mengatakan kami menggunakan pentas dunia ini adalah untuk advokasi tentang tempat asal kami. Tetapi untuk Azizah ini, mungkin sebab dia yang paling famous antara semua warga Rohingya, orang marah macam awak dah finally ada suara untuk mewakili masyarakat anda, tetapi anda bersifat membuat musuh-musuh baru di tempat-tempat transit yang anda tinggal ni lah. Jadi diharapkan kemungkinan kita akan nampak beberapa success story yang mana Malaysia telah berjaya membantu rakyat Rohingya yang mereka menghargai kita ini. Okey, jadi untuk kali yang terakhir, untuk topik yang terakhir kita, iaitu 20 Jun, Hari Pelarian Sedunia yang bakal kita sambut pada hari Sabtu ini, yang mana pada asalnya Hari Pelarian tu adalah Hari Pelarian Afrika kan? Tak pastilah saya. Jadi mungkin Encik Khalid boleh jelaskan. Tapi sebenarnya memang ada hari 20 Jun dikhaskan sebagai Hari Pelarian Sedunia lah, untuk of course untuk advocate hak-hak pelarian dan bagaimana kita perlu melayan pelarian dengan lebih baik lah. Sebab mereka ni beza mereka dengan pendatang tanpa izin ke ataupun pekerja asing ke sebagainya. Mereka orang yang menjadi mangsa kepada masalah kekejaman lah, masalah perang, masalah genosid dan sebagainya. So mereka ni sebenarnya kita bagi treatment yang yang beza sikit lah, simpati mereka, kita terhadap mereka, dan pastinya kita dalam kita menyikapi isu pelarian yang ada kat Malaysia ni, kita ambil maklum lah tentang bagaimana seharusnya sikap kita terhadap pelarian. Saya faham memang tak semuanya pelarian ni sifatnya, perangannya bagus, tapi partly because masalah yang berlaku memberi tekanan kepada psikologi mereka dan sebagainya, menyebabkan mereka berperangan seperti itulah. So kita kena ada ihsan sikit lah kepada mereka, dan pastinya of course Malaysia memang bukan negara yang menandatangani perjanjian pelarian lah, tapi di sana sebagai dengan semangat kemanusiaan, Malaysia masih lagi menerima pelarian, dan cuma kekurangan kita hanya satu je, kita perlu uruskan mereka. So itu yang saya kira kita perlu ambil opportunity yang sedang berlaku kepada hari ini untuk uruskan dengan lebih baik lah. Dan saya percaya Malaysia pastinya boleh menjadi negara model lah dalam menguruskan pelarian. Cuma kita ni of course perlukan kerangka yang lebih jelas, sebab Malaysia ni kalau ikut indeks antarabangsa, antara negara tumpuan untuk sama ada berlakunya orang masuk atau orang transit untuk pergi negara lain, dia transit ke Malaysia. So menyebabkan jumlah kita sebenarnya sangat ramai orang yang mana orang luar. So of course lah, kalau kita nak menjaga kedaulatan negara kita, keselamatan negara kita, benda tu memang kita kena uruskan lah. Dan pengurusan itulah kita kehendaki kepada setiap kerajaan-kerajaan yang akan memerintah negara kita lah. Itu yang mana kita perlu terus suarakan. Jadi bagi mengakhiri podcast pada episod hari ini, jangan lupa untuk share podcast dan berita-berita kami agar lebih ramai masyarakat di luar sana cakna dan ambil maklum tentang isu sebenar. Untuk info yang lebih lanjut, jom subscribe saluran Telegram kami di Terkini Palestin dan layari 7oktober.net untuk membaca analisis mendalam mengenai Taufan Al-Aqsa.
Pastikan anda juga tekan button subscribe dan loceng di YouTube Akademi Asar Sharif supaya tidak terlepas episod akan datang. Akhir sekali, ringankan tangan untuk membantu saudara kita di sana. Anda boleh menyumbang terus ke tabung Palestin melalui pautan yang akan diletakkan di description. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan solidariti kita bersama dengan Palestin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.